Bila saya keluar kerja tahun 2000, masa tu saya dapat gaji yang pertama 2000. Apabila saya masuk sebagai wartawan 2008, gaji saya rendah daripada tu. So masa tu 2000, sekarang pun 2000. Susah lah macam tu kan. Macam mana benda tu jadi? Okay, how much time do you have, guys? Kalau ikut teori lah, peningkatan gaji, tak kisahlah median ke mean, perlu sejajar dengan peningkatan inflasi. Kalau tak, barangan hari ni harganya esok, kalau hari ni boleh beli, esok mungkin tak boleh beli. Kenapa tidak naik? Kerana kerajaan bagi memastikan bahawa rakyat dapat menampung perbelanjaan harian akan memperkenalkan pelbagai insentif, subsidi dan sebagainya bagi memastikan bahawa harga-harga barangan asas terutamanya dapat distabilkan. Dan kenapa syarikat tidak dapat naik? Kalau hari ni, kalau tahun ni real inflation 11%, tahun depan gaji you naik 11%. Memang best lah. That's not possible because of various factors. Productivity, manufacturing. Kita lihat persaingan bukan persaingan di Malaysia saja, persaingan di luar negara. So kiranya syarikat daripada Europe kalau tidak membuka kilang di Malaysia, membuka kilang di Vietnam contohnya, kita akan hilang pendapatan. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat GDP per capita Malaysia sebenarnya telah meningkat. Mungkin lebih tinggi daripada the rate of increase of salary bagi fresh grads. Dan fresh grads ni kebiasaannya kenapa it's kept low ni agak boleh dikatakan ada elemen artificial. Yang keduanya competition. Saya pun terbaca Talent Corp punya statistik yang mengatakan bahawa jumlah graduan yang terhasil lebih tinggi daripada jumlah pekerjaan yang tercipta. So even if semua pekerjaan 100% diambil, kita masih ada graduan yang tidak mendapat pekerjaan.